Semalam saya ada dapat satu soalan daripada salah seorang penyimpan emas ni. Dia kata, Cik Wafa, kalau nak beli emas, kena beli sikit-sikit ataupun kena beli 1 gram dulu? Baik, kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak dapatkan item-item emas macam dekat tangan saya ni, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Public Gold faham yang tak semua orang mampu untuk miliki item-item besar. Ada orang yang kadang-kadang dia nak menabung tapi tak ada bajet yang besar. So, Public Gold wujudkan satu akaun, iaitu akaun Emas Gap, program untuk kita kumpul emas. Kat akaun Emas Gap ini tuan-puan, kita boleh menabung sedikit demi sedikit ikut bajet kita. Serendah RM100, tuan-puan dah boleh adakan simpanan sekitar 0.2 gram. Sebagai contoh, dekat tangan saya ni adalah item 50 gram emas. Tuan-puan, 50 gram emas hari ini harga dia adalah sekitar RM25,000. Sedangkan pada 3 tahun lepas harga dia adalah sekitar RM15,000. Ada orang kalau mereka ada bajet besar, mereka akan terus miliki 50 gram emas ni. Tapi ada orang yang kadang-kadang tak ada bajet besar, maka mereka akan gunakan akaun Emas Gap ni untuk menabung emas sedikit demi sedikit ikut bajet mereka. Kumpul saja gram emas dekat dalam akaun ni dah cukup 50 gram, maka tuan-puan boleh buat appointment yang terdekat di branch Public Gold dan tuan-puan dah boleh walk in untuk collect emas di tangan. Jadi kalau pada hari ini tuan-puan ada bajet serendah 100, 200, 300, 50,000, tak kisah berapa bajet tuan-puan sekalipun, tapi tuan-puan tekad nak adakan simpanan emas yang pertama bersama dengan Public Gold, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.